Saya dah bantu ramai pelanggan-pelanggan yang ada masalah batu karang empedu, yang mana batu karang empedu dipecah jadi pasir dan hilang. Dan dalam masa 3-4 tahun ni, ramai sangat, saya tak boleh kira berapa ramai yang keluar daripada masalah ni. Dan dalam video ni saya nak cerita satu case study yang mana hanya dalam masa 2 minggu, okay, dia punya batu karang empedu tu disahkan hilang di hospital. Jadi first kali klik dulu subscribe, lepas tu komen batu karang empedu. Jadi biasanya kita tak tahulah kan berapa lama dah kita ada batu karang empedu, tetapi bila detect kan, dan kita baru tahulah besar mana, berapa biji kan. Jadi yang penting sekali kita nak fokus kepada nak hilangkan masalah dia punya simptom tu. Dia rasa senak, rasa macam gastrik, dan ramai dah semakin radang bila merasakan sakit, kerap sakit kan. Dan ramai je cari alternatif, kalau boleh tak nak bedah. Okey, baik sekali. So nama dia ialah Encik Rosli. Encik Rosli ni daripada Sabah. Di kontak saya, dia bagi tahu mak dia umur 62 tahun ada masalah batu karang empedu dan selalu rasa sakit lah. Jadi mak dia tu kalau boleh tak naklah dibedah. Siapa yang nak kena bedah? Semua orang tak nak kena bedah, betul tak? Jadi mencari cari alternatif. Jadi doktor pun tak bagi ubat. Kalau sakit pun bagi tahan sakit saja. So jadi dia mencari alternatif. So jadi apa yang saya cadang pada dia, pertama sekali saya cadangkan dia untuk pertama sekali lawan keradangan. Keradangan ni maksudnya yang senak, sakit tu, okay, bantu untuk lawan keradangan dan bantu untuk cairkan kepekatan dalam empedu tu kan. Dia ada banyak kolesterol lemak dalam tu kan. Jadi nak cairkan benda tu supaya dia boleh hilangkan batu karang empedu tu. Jadi saya bagi omega 3. Omega 3 ni yang macam mana? Dia bukan sebarang omega 3. Minta maaf, dia mesti omega 3 yang high quality, tinggi EPA dan DHA, yang mana ada kajian klinikal dan efektif lah, dan perlu diambil dengan cara yang betul. Bukan dah tengok botol makan cara macam tu, biasanya taklah. Dia untuk orang yang nak maintain sihat. Untuk kita yang nak lawan batu karang empedu ni, kita kena cara yang lebih agresif lah. Tapi jangan bimbang, dia adalah 100% selamat. So apa yang dia buat ialah dia akan naikkan metabolisme. Sebab kita punya batu karang empedu tu, komposisi dia sebenarnya juga dalam tu adalah kolesterol yang keras. Jadi dia akan bantu untuk naikkan metabolisme, dibantu untuk cairkan kepekatan dalam empedu tu, dibantu untuk naikkan immune cell, dibantu untuk bantu untuk aliran empedu yang lebih baik. Itu yang kedua, apa yang saya bagi pada dia, saya bagi polyphenol blend. Okey, kenapa polyphenol blend? Simple saja, sebab dia adalah sejenis antioksidan yang akan lawan sel-sel yang tak normal. Apa yang dibuat? Dia akan betulkan, dia akan mantapkan, tingkatkan fungsi hati dan juga tingkatkan fungsi empedu. Jadi dia akan naikkan metabolisme. Dia adalah sejenis anti radang, ejen anti radang yang sangat bagus. Okey, yang sangat bagus. Dan yang penting sekali, dia akan baiki sel. Maksudnya, kenapa baiki sel ni? Baiki sel ni maksudnya dia akan betulkan sistem tubuh, sebab batu karang empedu ni tak sepatutnya ada. Betul, dia benda yang tak sepatutnya ada. Dia akan lawan sel-sel yang tidak normal. Jadi apa yang pelanggan rasa, yang best sekali ialah Cik Rosli ni apa dia buat? Dia lepas dia order, dia sebelum dia makan, dia pergi scan dulu. Dia scan dulu mak dia, lepas 2 minggu dia bawa pergi scan dekat KPJ. Dekat hospital KPJ dekat sana. Dan dia bagi tahu, Cik Amin, dalam masa 2 minggu saja saya berjaya sahkan memang tak ada dah batu karang empedu. Cumanya macam mana nak dapatkan? Saya bagi tahu harga dia agak tinggi sikit lah. Saya cakap terus terang, harga dia agak tinggi sikit, tapi insya-Allah kan. Kalau ramai pelanggan tanya, pasti tak? Garanti tak jadi? Garanti tu milik Allah. Saya tak boleh nak pastikan apa-apa. Cuma saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Ramai pelanggan yang alhamdulillah guna teknik yang betul, guna konsisten. Ada yang 4 minggu, ada yang 8 minggu, ada yang 3 hari, ada yang 2 minggu. Hilang dia punya batu karang empedu. So nak dapatkan simple saja, boleh klik dekat saya punya link bio kat atas, ataupun boleh klik dekat link description dekat bawah. Okay, lepas tu ataupun boleh WhatsApp terus ke nombor yang tertera di saya punya skrin ni. Itu saja. Terima kasih.